Haruman pandan ni beli nanti spray dekat bahagian kepala. Macam tu. Wah ni. Dia memang tahan lama. Ibu-ibu semua dah ready ke nak pergi solat tarawih pakai telekong Siti Murni? Bukan telekong Siti Murni je. Ada satu benda saya nak recommend. Letak sini jap telekong ni. Okey, ni ambil beg telekong ni Syaz. Ni saya nak recommend satu benda. Benda yang sangat wangi. Mari sini bawa pandan, bawa sejadah ni. Sejadah, ada telekong lagi kita nak spray. Hari tu, Uni ada spray haruman pandan tau pada kita punya telekong. Uni ada spray pada sejadah juga ya. Dan ini kita telah spray dekat seminggu kan? Seminggu. Kejap bau. Masih ada sikit-sikit haruman pandan tu. Macam Uni garanti kat customer ni tahan 24 jam. Tapi kalau setiap kali Uni solat, ada lagi haruman pandan ni. Ni, dia macam bau bunga rampai. Spray dekat sejadah macam ni. Kalau dekat kursi-kursi rumah kan, spray macam ni. Setengah orang spray macam gitu. Sedapnya bau. Yeah. Dia bau macam apa tu? Haruman zaman-zaman dulu, bunga rampai Bilik pengantin, testimoni pelanggan kita memang superb lah. Ala-ala dah beli koleksi telekong kita Alwani, pakai nak buat solat tarawih tu. Ambil sini saya ajar. Telekong Alwani yang terbaru daripada kita, macam saya sarung ni ya. Okey, so kalau pergi solat tarawih, kadang-kadang customer, dia get ready telekong tu untuk 1 bulan je. 2 pasang je. Tak nak bau kepam, tak nak apa. Haruman pandan ni, beli nanti, spray dekat bahagian kepala. Macam tu. Wah ni. Dia memang tahan lama. Kalau orang duduk kat sebelah kita pun segar je nak solat bau ya. Sebab dia bau bunga pandan, pandan pula. Bunga rampai, haruman pandan yang sedap sangat. Boleh dapatkan pandan kita, boleh dapatkan juga telekong kita. Ni embun pandan. Ini telekong edisi apa? Alwani. Pergi dapatkan.